Inilah bintang Thuraya. Di dalam dunia astronomi, bintang ini dikenali dengan nama Messier 45. Bintang Thuraya ini adalah sekelompok bintang terbuka di buruj Taurus dan ianya adalah di antara bintang-bintang yang jelas boleh dilihat dengan mata kasar manusia dari bumi. Gugusan bintang Thuraya ini dapat dilihat pada awal musim panas di ufuk timur dan berdasarkan ilmu falak, bintang Thuraya ini akan terbit di udara pada sekitar hujung bulan Mei hingga awal Jun. Tetapi tahukah anda bahawa bintang Thuraya ini pernah disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi SAW? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sekiranya ilmu agama berada di bintang Al-Thuraya, maka akan dicapai oleh manusia daripada anak-anak orang Parsi. Hadis riwayat Ahmad 10057 dan Ibn Hibban 7309. Para ulama dalam menjelaskan hadis ini bahawa Nabi SAW memberitahu akan terdapat ramai ilmuwan dari bangsa Parsi yang akan menguasai pelbagai cabang ilmu di dunia pada hari ini. Tetapi mengapakah Nabi SAW mengaitkan bintang Suraya dan ilmu dengan anak-anak orang Parsi? Ini adalah kerana kesungguhan seorang sahabat Nabi SAW, yakni Salman Al-Farisi yang berbangsa Parsi, yang sanggup mengembara jauh dari Parsi ke tanah Arab semata-mata untuk mencari Nabi SAW, untuk mencari cahaya iman, dan oleh kerana itulah Nabi SAW mengaitkan bintang Thuraya ini dengan anak-anak orang Parsi. Untuk lebih mudah difahami, walau seberapa jauh sekali ilmu itu berada seperti bintang Suraya yang jauh tinggi di angkasa lepas sana, tidak ada masalah untuk anak-anak orang Parsi untuk menggapainya. Dan pada hari ini, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini adalah amat benar sama sekali, kerana begitu ramai ilmuwan dari bangsa Parsi yang menguasai banyak cabang ilmu di dalam dunia ini. Di antaranya ialah Ibn Sina, di mana sumbangan beliau yang sangat banyak dalam ilmu perubatan moden. Kitab beliau Al-Qanun fi Al-Tib, undang-undang perubatan, menjadi rujukan utama untuk industri Eropah selama berabad lamanya. Seterusnya Abu Rayhan Al-Biruni, seorang ilmuwan yang bijak yang menguasai pelbagai cabang ilmu dunia. Di antaranya ialah astronomi, matematik, geografi dan banyak lagi. Di antara sumbangan besar beliau ialah mengukur saiz dan bentuk bumi. Nasir al-Din al-Tusi adalah salah seorang ilmuwan dari keturunan Parsi yang banyak menyumbangkan ilmu dalam dunia astronomi. Di antara sumbangan dalam dunia astronomi adalah pembinaan balai cerap yang berada di Azerbaijan. Balai cerap ini menjadi pusat penyelidikan yang terbaik di dunia dalam bidang astronomi pada ketika itu. Dalam bidang agama pula, ramai ulama-ulama dari keturunan Parsi yang banyak memberi sumbangan dalam dunia ilmu Islam. Di antaranya yang paling dikenali oleh umat Islam di seluruh dunia iaitu Imam Al-Bukhari. Beliau berasal dari Uzbekistan dan berketurunan Parsi. Kitab termasyhur beliau yakni Sahih Hadis Al-Bukhari menjadi rujukan utama para umat Islam di seluruh dunia sehingga hari ini. Dalam bidang fiqh pula ialah Imam Abu Hanifah. Beliau merupakan pengasas mazhab Hanafi, juga berketurunan Parsi. Hari ini ratusan juta umat Islam dari berbilion umat Islam yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai panduan fiqh utama mereka. Imam Al-Ghazali adalah salah seorang dari ulama keturunan Parsi yang banyak menyumbang dalam ilmu Islam ini. Di antara kitab termasyhurnya ialah Ihya Ulumuddin yang menjadi rujukan umat Islam pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, banyak lagi ilmuwan berketurunan Parsi yang tidak dapat dinyatakan di sini. Bahkan hari ini dalam dunia moden masih ramai juga manusia dari keturunan Parsi yang berjaya dalam cabang ilmu masing-masing. Kesimpulannya sahabat semua, bintang Thuraya yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah satu simbol kepada ketinggian ilmu yang dapat digapai oleh anak-anak dari keturunan Parsi ini. Dan hari ini, walaupun mereka telah meninggal dunia, pahala ilmu masih mengalir sehingga ke hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua. Amin ya Allah.